Hanya betul dengan Tengku Pasir Selatan. Betul pakon teman. Jadi, nyo nak kena tanya mana je. Apa nak tanya? Mai palai nyoto. Nyoto. Hello. Kah tu. Jadi loan nyo kena tanya macam. Jadi tu sembilan kau tak butuh gila kan. Betul lah. Jadi loan aku dah kerja CPT. Jadi Long kan don channel YouTube kita apa ini kan kau habis. Jadi tu pernah betul kan kau habis deh. akibat biar bukan ke wahabinya Cik Boy. Hai, tanya kombe kemana jadi dia permasalahan yang lu galon. Hai don. Bukan kenal mu lu galon bawa habis. Pakon apakah termasuk Cik anggota parahan? Hai walaupun termasuk mana nyol kena pendapat aku masalah yang don pegaknya mulut hana masalah kan tunat aku nampak tadi ni bukan ni. Hai, le dali ji mulutnya bawahnya hana bid'ah. Sini kan tadi bawah yang mana dia. Bukannya aku tanya mbak kah le. Dalil bawa mbak kah ke yang bid'ah pak dalil je. Cika pegah pakai. Hai, kerana yang tak lah apa pun yang hana bubuk Nabi. Kerana ikan dengan sunnah Nabi, ikan dengan hadis adalah bud yang pernah kebubuk dari Nabi dan bud yang pengantar yang pernah ke Nabi. Dan maksudnya anda pernah kebubuk Nabi. Masa tuan yang pegang sunnah bud, kerana sunnah Nabi. Alah, hai bangai. Mereka bangai parham, bangai kahli. Tuan pada ni, sini pegang apa? Hai. Makna daripada kullu bid'ati dhalalahnya adalah kembamandum umum. Nya awakkah surah awakkahnya kullu bid'ati dhalalahnya awakkah umum bek bangai. Mumpum. Makna kul, yang kulnya makna ina punya dalam kitab Nufhat kupegah ba'dun sebahagian. Memang makna komplit ji, makna daripada kullunya keseluruhan, tapi hanya tak pegai nak makna keseluruhan. Apakah makna ada pegang keseluruhan? Amunya tak pegai keseluruhan, maka pakai kolornya Nabi Muhammad zaman ni pakai kolor lagi nyancit. Ya, kan bid'ah yang ilmu mana baca? Yang kan dengan bid'ah yang ilmu. Yang buat permasalahan agama. Yang buat permasalahan yang kon buat agama mana tak maunya. Tiba mereka maunya wakah gun yang hanya dipuput oleh Nabi, tak puput oleh katanya bid'ah kan? Yang tu buat masalah agama. Masalah agama, dah lah masalah agama. Contoh yang pegang di masjid. Apa? Yang pegang apa hari tu yang pun cicap masjid. Lelaki aku masjid juga mati. Oh benar. Hai bangai. Maka jika menyokabut, bek rujukankah adalah iaitu tengok Quran dan hadis, dek bangai. Mantongna adalah ijma' dan hai kau dengar kale. Mantongna ijma' dengan kias. Mumpum. Cepat dah cuba pada mama ini ijma' dengan kias. Dan antara orang tidak kata tengku nyom dah orang tengku dah orang tengku nyom. Hai bui, kau dengar kale hai. Kullunan, makna kullunya na dua je hai bangai. Na kullu adalah hasanah, na adalah iaitu dah bid'ah hasanah, na bid'ah dhalalah. Bek bangai ke bui. Inan mandum punya wakkah cok adalah makna inan mandum adalah makna umum. Sungguhlah adalah makkah pakai behanya hanya cip bid'ah cip hai bui. Mumpum. Hai, kayu pakainya supaya bek lemah. Anggota tubuh ni dah makna agam. Jangan. Apa macam pakai behanya tu mana beha cari ni mereka haji. Nak tu mata Nabi dia ni pakai beha cari ni. Hai kau dengar kele. Lafai daripada kullu bid'ati dhalalahnya inan terkandung makna dua. Kullu na adalah iaitu bermakna dah
kullu bid'atin na itu bid daripada kata-kata fikir adalah hasanah, nah yang kata-kata dhalalah. Hoi, mupum. Cuma nak Quran naik pegang tu. Alah, hamnya hanya pegahlah Al-Quran. Kadang-kadang gede baik jemaah Nabi. Hai bangai, lagi pade pun hai pegahlah Al-Quran. Bakang kau wajib kepada pade? Hai kena pegang Quran dah wajib pun tepi jaga. Yang kena kau tahu dah dia pergi tepi jaga. Ayo kita. Dekat sana ke bawah ni. Ada pegang pedangkak tu dalam ku. Maka haji kekah. Ikah pak dengar le. Kah pak dengar kau kujak bakah. Nak kau kajak bakah kena. Pak dengar PD ya? Oh, PD di pak ji. Pukai jak kena pun kah jak kena. Yang kenapa yang kejung kau mata? Ai munyo nak pegang dah kijak kena. Tak kira kan. Koma lah kah pak dengar. Di bukan kijak. Di Brunei nanti tau. Di bukan bukan kijak kena. Tu kena kena pon ke. Kata kan? Aku pegang kata mendebat dua tu. Okey. Nah, tapi yang tak berubah je menurut dalil apa? Baik kau pegang haman tu orang dalam kejut tu boh lam. Kau ikut abu kah hai. Pekah nak tabah kolor kah nang kadang tak cedera kah di parahannya tabah kolor. Pekah ikut tabah kolor ji. Ambil pedili parahan ke bijak dah ini nyu. Kita baca nak kau makah cedera makah nak terayah kah parahana. Hai. Muka Pak Kitab dia pegang. Pak Kitab kita apa yang pegang yang bawa mulut Nabi je. Hai bangai, hana mandum dipegah dalam kitab, hai taun. Lagi tok behanya pokon je tunat hana pegah tok behanya tunat dalam kitab. Tapi kau tahu dah kalau kau get di nya ka tunat hai bangai. Hoi. Kenapa kau pegang okey ni? Maka jibek kau pegahnya mandum kulutnya tematan tok behanya pakai tematan Nabi jamun. Pak dalil ji. Hai jang kau tengok kedah tempat tu. Lagi contoh dia adalah yaitu bahwa jangan katakan kepada orang tua. Pasti tiap mak lamun juga. Pak dalil hanjut tiap mak lamun juga pegah pakai pak hadis pak ayat. Keblo ayatnya. Ayatnya Kenapa koma kah? Mang kenapa hadis pak ayat ji. Ayo tamu bomnya mendoa dekeun katanya hanggu bikeun. Apa yang tadi Pak? Yang kenyang kap lebih hadis ji hai banga kap lebih ayat ji. Nyawakah kom pedoman Al-Quran dan hadis kap lebih ayat ngan hadis ji. Pekong kat tengah. Hanjut lei. Hai bui hanjut lei. Hanjut lei kap mati je. Assalamualaikum. Halah hai bui kau terbit dalil kah? Kau terbit dalil kah? Kita pinai ke kau terbit dalil kah? Pernah kena pegang? Pegah pegedak boleh. Nak buat dengar dia pegah udah. Alah. Ikah merdeka batat abang kah yang ceramah yang pegah iya unta je. Dak kah hanan haji. Merdeka mbek kah le katip je mentang saudara kah ye. Pak bukti di tanah pegah Tuhan di langit ke tengah pi ukok Tuhan di langit macam dum tanah haji. Kah mandang kekut gaya hian. Ike nyo bagi ke kon tingkatkah lawan ke. Gue ti parahan lah lawan ke nak depu ba. Bet tampil ku kajah haji. Bet tampil ku kajah kakah haji ku buin du. Emang kau apa ni? Silakan ke? Ike silakan tolen. Silakan tolen. Mampu dia nak takut dan tanya yang anda takut kepada Allah Taala. Oh, oleh gede halah hai wabi bui. Yang pada takut tu ni. Dapat je apa ke Al-Quran dengan hadis. Menyawakah berpedoman Al-Quran dengan hadis hai taun. Letak ya hanya itu bu dalam Al-Quran baik bangai. Bukan bangai kah le? Kau kan aku pegang
Akan dengar kele hai bui. Wete temata Nabi jamun hana lagi na wete pun lampu atau ka. Maka bui kau dengar kele. Maka ji buji kamu kaproh makna kullu bid'ati dalalahnya. Nyan kul, pu makna kul, pu takrih kul, nyon takrih kul dipegah hinot lah. Huwa majmu'un mahkamu ilaih. Nyan yang makna kul. Ni kan pu makna ji pu makna tu. Lagi tak apa ciba lah. Ji pu mana? Apa ciba hukum mana? Huwa majmu'un mahkamu ilaih. Dia nyaku. Itu lok dalam pukul markah kul lagi kan? Bukan kau ciba mana? Ikan kalau kujuk bu, kayu bu makna dah pakai. Hai, itu yang pegahnya. Otomatik. Kan dengar ke buh mana nya hanjakah habis kampek-pep inan. Bermula dia nyakul itu keseluruhan yang dihukumkan di atasnya keseluruhan. Ulang tau. Keseluruhan. Mesti tak betul yang kita bang. Alah. Contoh je dengar. Bermula adalah ahli azhar itu ulama. Bermula yang buat adalah di azharnya ulama. Apakah yang buat di azharnya mandum ulama? Tanya maka. Bermula yang buat di azhar itu ulama ke betul? Mandum ulama ini. Ha? Nah yang je ku bui cik betul ringan lagi contohkah kejap buat ide. Bui lagi parahan ni jabut daruh hadis tapi kau ulamanya bui. Hanya memandung ulama hai bangai. Kajak oma, kajak ber, kajak piak boh ma. Orang jadi. Jadi yang parahan pujaknya tu lah. Jelah lah salah, hai bangai, model tok kolor membalik. Sebenarnya kalau lagi antara tok kolor. Yang aluh iku. Yang ayo ulikot jihana, yang aluh ulikot, yang ayo iku. Kau pak cok, sini pegang keluar ni. Alah, aku tanya pak toh lom talah, lom hai bui hai. Kalau aku pegang mana contoh haji, pahan talah tok kolor. Wak nang talah haji. Dia kena yang bid'ahnya ini asinan yang berhubungan dengan agama, yang berhubungan dengan orang-orang yang ada berhubungan dengan agama, pasti nak telah. Yang hubungan lagi hubungan agama lagi maulid. Nyan hasanah hai bangai. Tak bangai. Makah dia nak makah dia waktu tunan kah naik pergi acara. Yang bid'ah Nabi Muhammad naik pergi acara waktu tunan orang jamun. Mata Nabi jamun. Dia kong kah nyokah kabui bek parahan lebui. Oh tak pegang nyokah parahan bui kah bek kah lebui. Penjadian parahan tidak salah. Kulang monggo tu. Bukan salah. Soalnya kau yang kedua yang lagi parahan pujaknya. Yang kena yang kata puikah lagi parham pujaknya entahlah hai bang. Ti parhannya cuma rujukan jib Al-Quran dan hadis. Sedangkan hukum gunanya berlaku na ijma' dan qiyas lom. Apabila hanya tak berlaku dua buah hukumnya tu kiban cara temu buat. Ya, kerana dalam wati kamu buat lebih ngotnya. Yang pegang saja menurut Al-Quran dan hadis semua. Halai dekah mau lagi nyanci menurut Al-Quran dan hadis. Tapi menurut cok menurut Al-Quran dan hadis. Le yang dalam Al-Quran yang hendak disebutkan. Dan le makna dalam Al-Quran yang menyeleweng. Contoh Allah itu punya tangan. Apakah Allah nak cara lagi jawabkah? Memang menyojik ada. Nanti kerana video karami kamu yang pegang Al-Quran yang memang betul. Di balong.